Puchong mana Puchong? Saya nak ucapkan tahniah Puchong kerana memutuskan hubungan dengan DAP. Sampai ke hari ini saya nak bagi tahu, pemimpin yang biadab itu langsung tak minta maaf. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau langsung tak nak minta maaf, dia heran ke pasal kita ni? Saya nak bagi tahu kepada mereka lah, kalau kamu tak heran kepada kami 1000 kali tak heran kepada kamu lah. Mereka nak cuit api sensitiviti. Kemudian, dia pura-pura pula terkejut apabila orang Melayu marah. Ini bukan DAP je, semua orang. Ada parti yang dah takbir kerajaan Selangor lama dah. Ada parti yang dah takbir kerajaan Selangor ni cukup lama. Tok Arman, berapa lama dah takbir tak? 18 tahun takbir kerajaan Selangor. Kalau 18 tahun dulu, anak yang kecil ni dah 18 tahun, dah boleh masuk dalam persidangan dah ni. Tapi, isu babi, ini cadangan daripada Barisan Nasional dulu. Kepala otak kau. Jadi, lepas ni apa lagi? Lepas ni apa lagi dia nak cakap tentang kita? Cukup-cukuplah, cukup-cukuplah. Bila dia buat begini, kalau betul dia nak duduk dengan kita, dia patut tahu apakah garis merah ni kita. Bukan main bantai saja.